Berbeza daripada Venezuela. Venezuela tu bentuk muka bumi dia memang memudahkan untuk sebarang peperangan berlaku, penawanan dan sebagainya, dan dekat dengan Amerika. Dia duduk di benua Amerika, dia duduk di belakang dapur Amerika. Mereka baling senduk sampai dekat Venezuela. Mudah Amerika bertindak terhadap Venezuela. Dalam konteks Iran ini pula, dari segi geografi dia memang geografi yang begitu susah. Rantau teluk ni di sebelah kanan itu negara-negara teluk Arab sama ada UAE, Qatar dan sebagainya, memang padang pasir yang sangat luas sampailah ke Saudi. Kemudian di sebelah kanan, di sebelah Iran, Iraq dan sebagainya ada gunung ganang yang begitu dalam, yang begitu tinggi dan sebagainya. Dan Tehran tidak duduk di pesisir, tapi duduk di wilayah dalam, malah lebih dekat lagi Tehran itu ke Azerbaijan berbanding ke negara-negara Arab. Itu kedudukan dia. Jadi untuk tawan sesebuah negara atau pemimpin, mesti dia kena tawan ibu negara tersebut. Dia tak boleh tawan tempat lain, dia kena tawan ibu negara. Jadi kita melihat bahawa dalam konteks Iran, Amerika nak praktik apa yang dia buat terhadap Saddam dahulu pun sebenarnya tetap tak sama walaupun dia walaupun duduk di sempadan. Kerana kalau kita pergi ke Iraq, kita akan tengok bentuk muka bumi dia tak sama dengan di Tehran. Apatah lagi nak dibandingkan dengan Venezuela yang begitu mudah kerana geografi dia dan juga kedudukan dia dengan Amerika tu dekat. Jadi dalam konteks Iran ini, untuk Amerika pergi terus-menerus mendarat di sana, kemudian melakukan aksi serangan, tawan dan sebagainya, nampak gaya agak mustahil. Mustahil itu berlaku disebabkan dua perkara. Yang pertama disebut secara geografi, yang keduanya dari segi sekutu. Amerika dalam dia berperang di Middle East, sama ada di Iraq satu ketika dahulu ataupun Afghanistan kalau kita consider part of Middle East walaupun geografinya di sebelah sini, ataupun mana-mana negara lah, sama ada di Syria dalam memerangi ISIS ataupun di Libya dan sebagainya. Amerika sangat bergantung kepada sekutu dia. Iraq dalam perang Teluk, bukan perang 2023, perang Teluk, 40 buah negara. Termasuklah negara-negara yang berada di sekitar itu, boleh katakan hampir kesemuanya bekerjasama dengan Amerika, maka barulah Amerika boleh mengambil tindakan. Dan kalau hari ini kita tengok, lepas daripada perang Teluk itu, maka Amerika membuat satu keputusan besar, iaitu mengalihkan begitu banyak dia punya pangkalan tentera dia ke Teluk. Dia ada pangkalan tentera laut dia di Bahrain, pangkalan tentera udara dia yang besar yang ada di Qatar, di Doha. Kemudian dia ada pangkalan tentera juga di UAE dan negara-negara sekitar itu. Dan semua pangkalan-pangkalan tentera itu adalah pangkalan tentera yang membantu dia dalam sebarang peperangan yang berlaku di rantau Middle East. Termasuklah dia ada pangkalan di dalam Turki sendiri. Kerana Turki adalah anggota NATO, jadi ada beberapa stesen yang letakkan senjata-senjata canggih, teknologi, radar dan sebagainya, yang ia amat membantu ketika mana Amerika nak lakukan serangan terhadap Iraq dalam perang Teluk dan juga dalam perang menentang Saddam Hussein pada tahun 2003 sehingga 2007, begitulah dahulu. Jadi itu cara perang Amerika di Middle East, satu benda yang sukar sebenarnya tanpa sekutu.